Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dapat kita bersua lagi pada pagi yang mulia ini. Saya doakan sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu bapa kaya, pasti anak-anak turut merasakannya. Tetapi bila anak-anak yang kaya, belum pasti ibu bapa dapat merasakannya. Penerus amal selepas mati. Kita baca satu hadis insya-Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Muslim 3084. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Muslim 3084. Alhamdulillah, kita baca satu hadis. Berusahalah dengan semaksimalnya dan semampunya mungkin dengan menyediakan diri untuk bekalan di akhirat. Perbanyakkanlah sedekah jariah, pelajarilah ilmu untuk diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Tarbiyah, didiklah anak agar menjadi anak yang soleh. Semoga apa yang kita dengar dapatlah kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.